Kita bersyukur sangat kerana benda ini bukan melibatkan 10 tahun, 20 tahun, melibatkan puluhan tahun. Dan usaha yang kita buat daripada kesatuan sendiri, yang genuine daripada kesatuan, kita memang sentiasa berkunjung hormat kepada JPA, kepada KSN, dan juga yang terakhir, kita berbisik kepada isteri Perdana Menteri lah pada 28 hari bulan September 2025 yang lalu. Kita berharapkan agar benda ini dapat direalisasikan lah. Dan juga kita dipahamkan tadi PMX mengumumkan sebanyak 125,000. Itu mungkin perkiraan yang disampaikan daripada JPA lah. Dan kita juga berterima kasih kepada JPA atas usaha bersama ini kerana menerima layanan yang sebaik mungkin, kerana desakan daripada kesatuan memang kuat lah. Kesatuan nak mohon kepada JPA agar kita dapat tengok kerangka tu macam mana. Adakah pindah terus? Kerana di kalangan grade 1, 2, 3 dan 4 ni, dia ada yang kenaikan, ni yang dah ada dikenaikan pangkat. Grade-grade yang dipanggil ketua-ketua pembantu takbir yang disebut CC. Kita takut seksi hakiki ini bila dia berubah, nanti besok adakah dia duduk di 5 je, dia tak ada pergerakan pun kan. Sedangkan kalau boleh kita nak seniority tu masih lagi diguna pakai. Kerana skim ini skim perkhidmatan pentadbiran dan juga kewangan. Sebelum ni memang kita memohon pada kerajaan agar membuat satu perubahan pada grade yang baik. Kerana workload kita dengan workload dengan pegawai yang sebelah atas lebih kurang sama. Kan? Cuma dari segi penghabisan yang membuat kerja-kerja itu kami. Jadi disebabkan lapisan itu berlapis-lapis. Kita mohon benda itu disekalikan dan letak kami di grade 5. Kerangka dengan lebih jelas. Kita tak nak, hari ini sekadar pengumuman. Tetapi kerangka yang dibuat oleh pembuat dasar di JPA kena tunjuklah dalam bentuk circular ke, perkeliling ke apa yang bersesuaian untuk kita tengok balik lah. Terutamanya bagi ruang pada kesatuan lah, pada kesatuan-kesatuan sekerja untuk melihat adakah potensi, mungkin kita tengok mungkin dia berada di tahun-tahun terakhir untuk persaraan. Untuk makluman, pagi tadi pun kita dah dapat call daripada JPA untuk JPA panggil satu masa dan juga JPA minta kita mengucapkan terima kasih lah. Dan memang kita mengalu-alukan, memang kita kalau boleh memang nak cakap pada dia pun memang terima kasih banyak lah atas. Kerana bukan sekali dua kita jumpa JPA.